Sehingga semaya di Masjid Ismaili. Pasir Pekeh. First time mari sini. Mari subuh lah. Belum naik train lah ke Dabong. Okay, masjid besar. Comel. Okay. Alhamdulillah sampai pada stesen kereta api sebelum pukul ni. Maknanya kereta api tolak dia 5 ni. Kita sampai dah 5.30 dah 35 lah. Alhamdulillah. Okey. Nampak dah tu. Kelibat warga Sechem nak pergi ke Dabong. Okey, stesen kereta api Wakar Baru. Tu. Abang. Pak dia apa dia Jom. Dawi ada ini. Alhamdulillah Dawi. Sihat dah Dawi. Panas. Ui. Tengok Ustaz semua. Molek lah muka senyum-senyum. Tengok Ustaz semua. Dia tak bisa apa dah. Tak bisa apa dah. Dia duduk Kusbi katanya. Ni Kusbi ni. Di sini. Ni kus dia dalam ni. Comel kok. Kafe atas train. Antara kus B dengan kus C. Kus A. Kafe dia. Ngete dengan Aimeh. Dua air ni 5 ya. Murah dah 5 ya. TO dengan T tarik. Kus A. Kita dah kus B. Mai pula. Ingat Marah ahli ngata ni. Maggi Pak Ya Maggi. Sami-sami ngata. Tengok pemandangnya. Pemandangnya nak menuju ke stesen seterusnya ke boleh stesen ke boleh. Sini bawa clear molek ngapa? Sini dia bersih molek. Lalu nak ke Manik Ura ni. Pergi ke stesen Manik Urai. Kena making air panas kat. Ada Dah nunggu nak sampai dapur dah. Dengan pemandangnya kampung ada. Hijau molek. Kuala Gris. Tu tu. Ni tandas dia. Tandas dari train. Tandas dari train. Okey lah, jom ikut lah. Tak apa dah. Stesen Dabong. Tidak turun ke stesen Dabong. Apa punya video? Jangan tutup. Tu stesen Dabong. Sabar. Stesen Dabong. Hai kawan-kawan. Sampai sini kita mari makan kat pasar besar Ikan Dabong. Makan sini. Umi. Sedap mi ayam ni. Sedap sangat. Oh, sedap ni. Apa sedap? Ayam. Dah. Oh, sedap. Okey. Enak. Enak Okey. Dah buat buat.
Dah. Okey. Oh, mak. Biar dia makan. Biar dengan Zara. Hati. Ni Syakir. Umi. Halo. Video. Kita sepanjang di Dabong. Kita ambil 5 kereta. Tu. Okay, kita sampai dah Goike lah ni dia tutup ni ada renovate tengah renovate. Okey. Jom. Kelantan dia. Ada yang orang kata mulut terajin naik kereta api ada? Ada? Berapa orang? Naik kereta api? Siapa tak pernah naik kereta api? Katanya. Ramai ikut naik terajin ya? Setelah bulan dia buat construction, ada bina jadi dia tutuplah sebahagian. Sebahagian dia tutup dan sini dia buka tapi macam tu lah. Kita just sini kita ambil gambar je lah. Saya tak suka banyak kongsi berkaitan dengan kawasan gua ni lah. Untuk cikgu lah. Cikgu untuk cikgu. Dan okay, kawasan ni dulu adalah kawasan under the sea, dalam laut. Dan kalau kiranya ni adalah laut purba lah dulu. Laut purba. Ni kita boleh buat teh. Oh kan. Tu air terjun Gunung Setong. Asal apa dah? Dekat Stone View ni. Apa air terjun ni? Air terjun Gunung Setong. Tu air terjun. Air terjun Gunung Setong. Dah. Jauh lagi tu nampak dekat ni dah. Bawah tu boleh mandi bawah dia tu. Kita sampai di Sungai Kenarong. KLC ni. KLC ni sambil makan doya. Katanya nak makan doya sini. Air aku laju, air kepala air. Hujan. Air ku. Tapi duduk jernih air ni. Tanya mana dekat air? Ya. Boleh bawa batu lah, bawa. Budak-budak buah dah. Buah dah. Aku main ke dia tu. Weh.
Spray megap dia buat tu. Start. Start Mukri. Siap. Boleh kan nak tengok? Apa? Tengok okey mai. Dia ada cakap hebat ni. Enggak bang. Boleh tak? Boleh tak? Ya. Tengoklah. Hebat Mukri buat. Hebat muka. Projek salirai air. Siapa ni? Pakcik, tak tahu. Aime Ngedawi. Buat kau ni attack ni, buat kau ni attack. Buat salirai ni. Tu. Baru boleh belajar buat parit. Parit air. Habis pasir cikgu ni. Gelak-gelak huk. Lucu ni ayo. Tu macam lah. Jadilah. Ayo lah betul dia. Mana dia? Yakin dengan Arsyad buat stalaktat ni. Jadi dah. Jadi dah. Tak lepas tak mata kena. Gunung berapi. Ya. Mari makan dulu. Tahun ni mahnya buat banyak affiliate. Makan dulu ya kena gua. Yang ada durian. Durian kopi, durian bulu-bulu durian. Kau merah isi. Mari makan mi udah. Mi udah. Dekat dabung ni. Awak makan mi udah ni. Ni mi udah. Nasi goreng udah. Goreng udah ni kena sambal kau dia. Kuih tak cuda. Legah harinya bang. Udah besar udah. Dah. Dah. Kok gitu. Dah udah. Best. Ya. Dah apa tak pakai lagi? Okey. Udah tak habis lagi, geng. Kena habis udah tu. Rafi. Rafi bau pala dah Rafi. Bau pala dah makan. Banyak. Bagi aku kepala. Sampai stesen dah. Kita dah nak balik Kota Baru dah. Ni, train lah balik ke Kota Baru dah. Kota Baru. Cikgu nak pergi basket. Cikgu nak pergi basket. Nak gitu. Jom. Ni. Dah beri kat dia. Mana ni? Duduk dua-dua ni. Dia kemas dari TikTok ni. Dia tengok Mukri buat magic. Mukri buat magic. Bokok. Bijak. Buat magic bola. Dia kena kat Dafi pula. Percaya Dafi. Kita boleh buat magic. Nah, Mukri. Abang tu buat tangan jempol. Dia pasal lagi. Dia jual tangan jempol. Semua masa kejo. Semua masa Kita duduk stesen Pasir Mah dah. So stesen lagi bawa sampai so stesen lagi sampai di mana tu? Ke Baru. Mantap. Allah ni salah. Itu betul. Oh, rasa bagus. Ulang salah. Hey. Channel. Jempol. Slay. Okay, bye-bye. Dia juga ya. Sampai stesen Kota Baru dah. Alhamdulillah.
Apa maghrib. Kosong dah. Sudah pergi maya apa semua. Maya-maya tak ada kosong belakang dah, balik belakang dah. Alhamdulillah. Selamat belakang dah, insya-Allah. Okay, jom kita balik. Okey.